Puluhan rumah dilaporkan rosak akibat kejadian ribut yang melanda Kampung Melayu Raya di Pekan Nanas, Johor petang semalam. Hujan lebat dan angin kencang berlaku sekitar jam 3 petang. Pusaran angin menyebabkan objek termasuk kepingan zinc bumbung rumah berterbangan di udara. Kejadian menyebabkan bumbung beberapa kediaman penduduk rosak diterbangkan angin selain ada struktur yang roboh. Bagaimanapun semua penghuni rumah dilaporkan selamat. Tiada mangsa dilaporkan cedera. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sementara itu, penduduk Kampung Melayu Raya berdepan detik cemas selepas pusaran angin kencang membadai rumah mereka. Ribut yang melanda dalam tempoh singkat itu disifatkan kejadian paling buruk pernah berlaku di kawasan itu. Menurut penduduk, hujan lebat disusuli angin kencang berlaku sekitar jam 3.40 petang. Lebih mengejutkan apabila pertama kalinya melihat pusaran angin kuat berhampiran di kawasan rumah mereka. Rumah dah bergoyang. Saya bayangkan ini tak selamat ni. Saya cari anak saya. Bumbung terbang. Saya tangkap anak saya, peluk dua orang. Saya duduk kat tepi pintu. Angin tak berhenti, saya azan. Saya azan kuat. Lepas tu tengok atas angin masih berpusing puting beliung. Saya habiskan solat tu, saya tengok atas bumbung semua dah tak ada. So saya dalam masa yang sama tu saya terus cari anak isteri saya sebab anak saya terempat shilling. Jadi saya cari diorang dulu masa tu. Tinjauan mendapati penduduk segera memindahkan barangan keperluan ke kawasan selamat. Pihak berkuasa mengarahkan sebahagian mereka berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS sebagai langkah keselamatan. Penduduk sekitar masih lagi dalam tindakan mengangkut memunggah barang masing-masing. Yang mana yang selamatlah, yang rosak kita minta dia tinggalkan. So kawasan sekitar ni telah dikawal oleh pihak Polis IPD Pontian dan juga pegawai dan anggota dari Balai Polis Pekan Nanas. Susulan kejadian itu, satu pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Sekolah Kebangsaan SK Melayu Raya malam tadi. Ia bagi menempatkan lebih 100 mangsa daripada 26 keluarga yang terjejas di Kampung Melayu Raya Rizab 1. Sehingga jam 8 pagi tadi, 77 mangsa masih berada di PPS berkenaan.